Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSC meluluskan resolusi dibentangkan Amerika Syarikat bagi memperkukuh pelan damai Gaza yang dicadangkan Presiden Donald Trump. Resolusi itu mencadangkan penempatan pasukan antarabangsa serta hala tuju ke arah pembentukan sebuah negara Palestin pada masa hadapan. 13 undi menyokong resolusi berkenaan. Rusia dan China memilih untuk berkecuali dengan tiada kuasa veto dikenakan. Namun reaksi Hamas melalui jurucakapnya kumpulan itu menolak sebarang kehadiran anggota tentera asing di Gaza sambil menyifatkannya sebagai pertukaran daripada pendudukan Israel kepada penjagaan asing. Dalam perkembangan berkaitan, sekurang-kurangnya 13 penduduk Palestin termasuk seorang kanak-kanak cedera terkena tembakan drone Israel di sebuah sekolah yang dijadikan pusat perlindungan di Kejiranan Daraj, Gaza City.